Alhamdulillah lah, syukurlah masa tu. Ya Allah ya Tuhan, buatkan duit lah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aznur binti Abdul Murad daripada Jalan Pegawai, Alustar. 3-4 bulan yang lepas oleh kena makan tak apa nak jaga. Lepas tu bila cek badan ni tak sedap, pergi pula berjalan-jalan masa tu. Kita orang buat tour kan. Makan tak tentu hara. Balik-balik gula dalam darah tinggi. Masa tu bacaan 25. Doktor pun suruh masuk ward secepat mungkin. Dia kata dia tak mau rawat dah. Pergi drip dia kata ayak. Stop gula. Nasi pun makan segenggam aja. Lepas tu makan sayur dengan banyak. Rebus-rebus saja. Bayam, brokoli, apa-apa sayur hijau semua makan. Lepas tu ambil dulu Olivine ni 1 hari 2 kali. Sebelum breakfast 1 sudu besar. Sebelum tidur 1 sudu besar. Lepas tu in between nak minum air, minum jus delima pekat ni. Lepas tu dicampurkan sikit dengan coketin. Campur yang ni menjadi minuman harian semasa merawat sakit tu lah. Sebab kita pun terkejut kan 25 kot kan. Tak sangka amalkan benda ni. Lepas tu in between itu pun ambil ini. Walaupun dia kata makan 1 sudu kecil, tapi saya ambil 1 sudu besar. Pagi dan sebelum tidur. Selama 3 bulan continuously non-stop dan pantang makan. Cuma benda-benda alami. No junk food, no sugar, no tepung, no gula. You stop itu saja. Ikut gula dalam darah minggu pertama daripada 25, 19, 18, 16, 15, 12, 10, 8, 7, hari ni 5.7. 3 bulan tu ikut, berhenti. Tambah dengan suplemen. Itu cepat. Doktor kata, ish, miracle ni. Doktor kata, 3 bulan saya bagi you, dia kata kan. Saya bagi target dia 6.5 tau. Kalau 6.5 you tak boleh capai, saya bagi you ubat. Tapi you ni 5.7. Dia kata belum ada lagi orang boleh reverse diabetic, pre-diabetic. Belum ada lagi orang reverse dalam 3 bulan. Boleh turun sampai normal. Dia kata miracle kan. Alhamdulillah lah, syukurlah masa tu. Ya Allah ya Tuhan, buatkan duit lah kawan.